Okay guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Kita jumpa lagi dalam vlog 1QC Fishing. So hari ni aku mancing guys. Setelah lamanya tak mancing. Tapi aku berada jauh sikit lah. Okay, kalau korang perasan sini, sekejap bawa korang kat mana sekarang ni? Kat sini guys. Nampak tu, dekat JT Nelayan Pulau Duyung dekat Terengganu, kat Kuala Terengganu. Saja jalan jauh-jauh ni. Trip kali ni trip mancing candat dan bottom lah. So aku tak turun seorang, aku turun dengan tim-tim daripada Batu Pahat. Ni semua belah sana. Ni Master Rosdi, Master Panjang. Ada cakap Panjang. Bertemu kembali di episod tahun 2026. So this year kita akan buat first trip kat Pantai Timur candat bersama Master Wan. InsyaAllah apa yang menarik nanti Master Wan akan share kan. Apa-apa takbir. Okay guys, ini semua ni. Ni semua tim-tim doktor Ainil. Mano? Oh mantap Apa pun nak cakap? Apa pun nak cakap? Gaya mana? Kita punya harapan tu. Aku akan pegang rekod. Okay guys, semua dah ready dah ni. Kita nak turun dengan lupa nak cakap. Kita orang naik dengan tekong Cik Su. Boleh tengok kat TikTok dia lah, Cik Su. So dia memang selalu mancing candat lah, candat. Tapi dia tengoklah hasil macam mana guys. Apa pun korang stay tune. Nanti dalam pergerakan semua aku akan update lah. Apa-apa gasak. Okay guys, kita slow mengangkat. Seorang Bam? Seorang je ke? Bukan tu sekali Siapa tu? Adik ipar tu tak ikut Lah. Kita nak tak mampu. Buat ni. Okay guys, kita dah sampai kat bot dia. Tu bot Cik Su. Bot warna hijau merah melintas ni semua. Goyang Allah. Depan Allah. Rahim. Mas mabuk dah ke? Belum lagi. Goyang-goyang mas mabuk dah ke? Awak ni sekarang tu. Okay guys, kita dah sampai atas bot bot agak luas, memang luas betul lah. So, daripada depan nampak ni memang luas lah. Nampak angler-angler. Panjang sikit lah. Boleh? Boleh dek. Okay guys, kita review sikit bot Cik Su ni So ni bahagian dia punya tekong. Bahagian tekong. So sini belakang dapur dia.
Ni dapur selalu cik Su masak tau. Ni dapur juga. So ni bahagian belakang. Bahagian belakang agak luas juga ni. Atas semua ni steady Belah atas ni ada tempat tau guys. Kita tengok je manjat je ni atas. Belah atas ni nampak ni guys. Belah atas ni sebenarnya ada bilik. Nampak tu, bilik untuk baring lah. Mana pening, yang mana pening, yang mana penat tu bolehlah baring kat atas ni. Sini atas tempat dia punya generator sini. Lampu dia tu. Ni pun boleh baring juga kat sini. Ada hammock satu sini. Baring-baring, layan suasana sini belakang. So dia turun balik bawah. Okay guys, kat bawah dia ada satu bilik kecil. Bilik untuk tekong lah dengan enjin. Ni kawasan depan dia yang agak luas. Oh, nak lalu. Ni semua fighter untuk malam ni Misi target apa? 200 kilo. Ui, ya Allah. Lagi tak penuh tong Dia 2 tong besar depan merah. Kata pound. Lagi tak penuh jangan balik. Okay guys, nanti baru nak gerak, nanti aku roger lagi lah. Kita sambung video. Korang stay tune. Okay guys, bot dah bergerak. Kita menuju ke medan peperangan. Okay guys, kita dah sampai spot. Tengok dia punya apa, punya barang selonggok. Banyak betul. Barang belum tentu naik lagi ni. Tongges. Dia jual tabut 100 batang ni RM5. Tak pernah tongges RM50. Tabut cuma main betul. Kita rakam je lah. Tak pernah kita jual. Aku nak set up. Okay guys, aku nak set up ni. Saya pakai batu apa saiz? Kita ada assistant datang dulu. Saiz 7. Saiz 5 dulu lah, tengok. Nantilah kita bawa pergi yang ada 2 tahun ni. Adik pun nolong juga ni. Sangat. Itu saiz 6. Ayu punya comel sangat dia. Pakai duel. Try duel purple.
Purple ya, purple. Ada deh. Jom try. Kering. Ambil tu. Strike. Sedap juga oh. Ya, naik. Berapa lagi makan ah? Dapat naik. Dia dah start makan tau. Dah je dah. Mantap guys. Potong. Baik juga tau. Kena. Dah kali kedua bang. Oh ni strike betul ni. Ada cucuk-cucuk tak? Oh ada. Sebab semua orang tunggu ni. Aku lagi. Kan abang? Takkan juga kita tu. Dah, kau balik. Tak abang. Sorry bang. Baik dah. Lemang. Sangkut dengan bawah. Package. Lemang. Aduh lah. Lemang. Kan aku dah cakap bang, kali ketiga kali lagi besar bang. Lagi besar. Bang, sangkut. Ya aku dapat lah. Finally. Dapat je. Finally. Akhirnya tak macin. Lagi pinggan tak dalam ni je kan. Bawah ni pinggan air basuh lah. Okey. Basuh dengan sini apa? Dia tak lagi basuh dah. Dia angkat hewan. Tangan kita. Okay guys. Kita makan guys. Tahu Kak Su. Jisu. Padu. Ada Padu. Makan penting lain nampak. Sotong. Oh, mantap lah. Goreng. Goreng guys. Tahu apa ni? Lagi pecah buah. Macam mangga. Kopis. Oh, aduh. Bacan. Wah, aduh guys. Makan dulu. Aduh. Makan. Dia tenaga dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Tak dapat tau. Baik pun, lepas tu tak dapat. Makan. Tak macam tu pun dia makan Jalan dah suara jalan mesti dia boleh lepas. Dia kena dekat janggut dia kot. Ada. Oh, besar juga. Mantap lah. Potong. Alu-alu. Tak melawan. Alu-alu. Alu guys. Barakuda. 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 Dia mengacau ni. Kerapu. Dia Boleh tutup. ke barakuda. Oh, mantap. Walah, panjang. Alu-alu. Ha? Panjang ke? Tu. Anak tenggiri. Dia juga. Tanda pun dia juga. Belakang pun kena. Macam lawan dia tu. Oh, lawan tu. Oh, pakai steel ke depan? Ha? Pakai steel ke? Kenapa? Ni, pakai. Ni. Aku tak. Tak. Sekejap, ambil. Alu-alu. Ha? Makno pula. Kau tengah gasak alu-alu ni. Kita dapat tu alu-alu lah. Daripada depan dapat. Betul. Jadi aku dapat alu-alu 17 kilo. Oh. Ini. Apa? Ada jenahah. Tapi kalau tengok gaya kan. Tengok macam alu-alu besar sikit. Alu-alu lah.
bukan ha? Bukan. Bukan. Jepit. Bukan. Kat sisik. Bukan. Jepit. Cupak. Tanda. Apa tu? Wah, betul lah. Ni tambak. Kambak. Kambak jalan. Sangkut. Gel. Naik belum? Oh. Tak saya. Besar tak? Betul-betul Ini sedap tadi. Rasa ini. Tenang lah. Iya kan apa? Lalu-lalu. Betul. Kambak 2 ekor. Takkan datang apa kan? Tak. Panjang. Tak nak tambak. Tambak. Bukan. Tambak. Kasar. Habis sikit lagi. Aduh. Ni kita bangun. Mantap. Silut. Ini berat tadi. Saya kucing dia kena. Berat ni. Sangkut kat unjang dia tu. Nak putuskan ni. Dia orang punya. Dia boleh buat umpan geram je. Cangkuk kat mana tu? Aduh. Tengok jadi umpan tu. Tu lah. Kasar. Kasar di kanan tu lalu boleh cair. Kasar. 3 ekor Itu lihat. cair. Apa tak naik lagi? Apa power. Tadi orang. Matuk berat. Tu. Ada aku. Bukan. Gasar. Pasal ni. Tak. Tali kau sendiri. Potong je tali tu.
Terus. Lepas. Dia lepas. Lepas. Apa? Dekat. 2 ekor je. Padu-padu. Tu kena. Ni. Ha? Naik juga. Bahaya tu. Ni guys, cek tu. Oh, ni besar. Betul. Besar. Janganlah. Janganlah warna ni. Oh, nak. Jauh no. Ini betul lawan ni. Mana dia? Sampai saya ukur. Ha? Bagi umpan. Umpan. Ah, betul lah. Sama. Lompat nak tahan tu. Aku jadi besar kali perempuan ni kan. Besar tu. Salah. Oi. Mana umpan? Ni dalam. Kena tak? Apa? Baru nak tengah rakam member tu. Kena. Puan, aku ni berapa rakam? Mana datang dah rakam? Mana tutup? Ikan ada? Ikan? Baldi lain awal lagi. Ui. Oh, besar. Double strike guys. Yang mana ni? Umpan. Kenapa jangan datang? Oh. Bukan duel. Aduh. Ya Allah. Pas. 5 kali Apa hidup? Lepas lah. Satu dapat. Umpan cepat. Umpan. Ya ke? Kalau kena ni hanya. Oh, sini. Aku punya dia. Kosong. Aku tak nak bersuang kan? Dah main ke depan hitung-hitung. Wih, berat ni. Kosong. Ha?
Selah sudah. Sedap ni. Cik je lah. Cik besar tak? Besar boleh lah. Besar sangat ni. Tumpang. Oh, kat belakang umpan Besar sangat. Baca aku je lepas. Bosor. Macam Mari kena. Ui, tu serus. Serius lah. Pas. Pas. Tak lekat Kali keberapa tu jangan lucut dah tu. Kali keberapa nanti jangan lucut je. Paksa Paksa. Jangan lah. Oh naik mantap. Putus siot. Putus kuat je. Tajam lagi. Dah. Oh, kena tali Anda boleh minta tali. Pusing kayu ah. Mana?
Hai degil. Ah. Betul. Player. Memang gelipas ni kalau ni. Okay guys, selamat misi memancing. So kita gerak balik lah ni. Kita layan suasana kat belakang ni. Ada orang ada. Kalau ni. Lima. Ada dua. Apa gitu belakang ke apa? Mana itu ya? Okay guys, kita orang dah sampai darat guys. Hasil ada juga. Ni hasil berperang hari ni. Hitung berapa ekor lah? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ekor lah. Hitung ni. Muka-muka angler penatan. Muka champion. Mana angkat? Sotong tak apa banyak guys. Sotong adalah 10 kilo kot, 20 kilo kot sotong. Sotong tak apa nak jadi lah. Okay guys, banyak hasil macam tu lah guys. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye. Daripada Terengganu.